Dr. FI dedah anak-anak selesa di IRUMAH lama. Tanya kenapa tak boleh balik. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Bekas isteri Nubhan dari Afifah ketika ditemui media ketika proses di mahkamah hari ini menjelaskan punca utama tetap tinggal di rumah lama bersama anak-anak. Menurutnya, tindakan itu bukan kerana enggan berpindah, tetapi demi anak-anak mereka yang sudah selesa dan terlalu sayangkan tempat tersebut. Kalau saya nak keluar rumah bila-bila boleh. Tapi ada anak-anak, mereka tanya saya macam mana meja, barang sekolah dan alat permainan kerana sudah selesa di situ. Saya tiada niat nak jatuhkan dia atau jadikan ini isu panas rakyat Malaysia. Cuma meluahkan perasaan saya di media sosial dan bukannya nak war-warkan dekat media. Tetapi media yang memetik luahan saya itu. Saya sabar kerana anak-anak, saya tak pernah nak fikir diri sendiri saya. Anak-anak tanya kenapa kami tidak pulang ke rumah. Afan tanya permainan dia. Afia tanya barang sekolah dia yang masih di situ. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan bahawa soal menguruskan anak-anak bukanlah tugas satu pihak sahaja. Sebaliknya perlu dipikul bersama demi kestabilan emosi anak-anak.